Aksi penentuan semakin hampir dan Harimau Malaya mungkin bakal tampil dengan wajah pertahanan paling mahal dan berprofil tinggi dalam sejarah bola sepak negara. Di saat Malaysia hanya selangkah ke Piala Asia 2027 di Arab Saudi, tumpuan kini terarah kepada kemungkinan gandingan dua pertahanan berkelas dunia yang mampu menggegarkan Vietnam di laman sendiri. Namun dalam kehangatan persiapan ini, satu lagi drama sedang berlangsung di luar padang, keputusan Mahkamah Timbang Tara Sukan (CAS) yang bakal menentukan nasib beberapa pemain warisan negara. Adakah Malaysia benar-benar bakal turun dengan benteng paling ampuh atau segalanya berubah dalam sekelip mata? Jom kita kupas satu persatu. Malaysia kini berada di landasan terbaik untuk layak ke pentas Asia apabila skuad kendalian Peter Klamovski memimpin kumpulan F dengan 15 mata. Aksi terakhir bakal menemukan Harimau Malaya dengan pasukan kendalian Kim Sang-sik di Stadium Tian Truong, perlawanan yang dijangka berlangsung dalam suasana penuh tekanan. Apa yang mencuri perhatian bukan sekadar soal kelayakan, tetapi potensi Malaysia mempertaruhkan gandingan pertahanan elit Facundo Garces dan Giancarlo Gelaifoco. Garces, yang kini beraksi bersama Deportivo Alaves dalam saingan La Liga, sudah membuktikan kemampuannya ketika membantu Malaysia membelasah Vietnam 4-0 di Bukit Jalil pada 2025. Namun, statusnya kini bergantung kepada keputusan CAS pada 26 Februari. Jika rayuan diterima, beliau sah boleh terus memperkukuh benteng negara tanpa gangguan. Sementara itu, Giancarlo Gelaifoco, bekas pemain Tottenham Hotspur, kini menjadi tonggak utama Kuala Lumpur City FC. Dengan pengalaman di Eropah serta kematangan pada usia 32 tahun, beliau dilihat mampu menjadi jeneral di barisan pertahanan. Jika kedua-duanya digandingkan, Malaysia mungkin memiliki kombinasi fizikal, taktikal dan pengalaman antarabangsa yang cukup untuk mengekang asakan Vietnam. Dalam masa yang sama, tumpuan turut terarah kepada kes 7 pemain warisan negara, termasuk Gabriel Palmeiro. Pemain yang kini bersama Kuching City FC itu memilih untuk kekal tenang menjelang keputusan CAS. Menurut Palmeiro, fokusnya hanya satu, bermain bola sepak dan membantu pasukan. Jika rayuan diterima, penggantungan 12 bulan akan dibatalkan sepenuhnya dan beliau boleh kembali beraksi tanpa sekatan. Situasi ini bukan sekadar isu teknikal, tetapi mampu memberi impak besar kepada perancangan skuad kebangsaan menjelang aksi penting menentang Vietnam. Di Amerika Selatan pula, dua pemain warisan Malaysia mencuri perhatian bersama Velez Sarsfield. Emmanuel Machuca sudah kembali beraksi selepas penggantungan sementara digantung oleh CAS. Beliau diturunkan dalam aksi menentang Defensor Y Justicia dan River Plate dalam saingan Liga Profesional The Football. Namun, situasi berbeza melibatkan Isaiah Teng. Bintang muda berusia 18 tahun itu yang beraksi dalam saingan AFA Youth Championship 2025 dilaporkan telah berpisah dengan Velez. Menariknya, Isaiah layak mewakili 3 negara, Malaysia, Singapura dan Amerika Syarikat. Ini membuka persoalan besar, ke mana hala 7 karya antarabangsa beliau selepas ini. Jika keputusan CAS memihak kepada Malaysia dan proses dokumentasi Giancarlo berjalan lancar, Harimau Malaya mungkin turun dengan barisan pertahanan paling berprofil tinggi pernah dimiliki. Gabungan pengalaman Eropah, aksi La Liga, Liga Super dan bakat muda luar negara memberi isyarat jelas, Malaysia bukan lagi pasukan yang boleh dipandang rendah di Asia Tenggara. Kini segalanya tertumpu kepada dua perkara, iaitu keputusan CAS pada 26 Februari senarai rasmi skuad yang bakal diumumkan.
Adakah Vietnam bakal menjadi mangsa seterusnya? Atau drama luar padang bakal mengubah segalanya? Yang pasti, pertembungan di Stadium Tian Truong nanti bukan sekadar perlawanan biasa, ia mungkin menjadi detik penentu wajah baharu Harimau Malaya menuju pentas Asia. Kalau anda penyokong Harimau Malaya, adakah anda setuju Malaysia kini memiliki benteng bertaraf dunia?